Bahagian 1. Pengenalan kepada AWS, BMC dan VPC. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam sesi ini, kita akan menganalisis Amazon Web Services atau AWS menggunakan dua alat perniagaan utama, Business Model Canvas dan Value Proposition Canvas. AWS ialah perniagaan pengkomputeran awan milik Amazon. AWS menyediakan kuasa pengkomputeran, storan, pangkalan data, rangkaian, analitik, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, keselamatan siber, perkhidmatan pembangun, dan infrastruktur teknologi perusahaan melalui model berasaskan awan. Untuk memahami AWS, kita perlu bermula dengan satu idea utama. AWS bukan sekadar platform teknologi. AWS ialah model perniagaan yang dibina atas kelajuan, skala, fleksibiliti, kepercayaan, dan pendapatan berulang berasaskan penggunaan. Sebelum pengkomputeran awan menjadi arus perdana, syarikat biasanya perlu membeli pelayan fizikal, membina pusat data, menganggarkan kapasiti masa depan, mengurus perkakasan, dan mengekalkan pasukan infrastruktur yang besar. Model ini mencipta 4 masalah utama: kos permulaan yang tinggi, pelaksanaan yang perlahan, scalability terhad, dan kerumitan operasi. AWS mengubah model ini. Daripada memiliki infrastruktur sendiri, syarikat boleh menyewa sumber pengkomputeran atas permintaan. Mereka boleh bermula secara kecil, meningkatkan kapasiti apabila permintaan meningkat, dan membayar berdasarkan penggunaan sebenar. Ini menukar infrastruktur teknologi daripada model modal tetap kepada model perkhidmatan yang lebih fleksibel. Sejarah AWS juga penting. AWS bermula daripada keperluan dalaman Amazon terhadap infrastruktur yang boleh diskalakan dan digunakan semula. Apabila perniagaan e-dagang Amazon berkembang, pasukan kejuruteraannya memerlukan perkhidmatan teknologi bersama yang boleh menyokong pembangunan pantas dan jumlah transaksi yang tinggi. Keupayaan dalaman itu kemudian menjadi platform komersial luaran. Pada tahun 2006, AWS melancarkan perkhidmatan awan penting seperti Amazon S3 untuk storan dan Amazon EC2 untuk kuasa pengkomputeran. Perkhidmatan ini menjadi sebahagian daripada asas pengkomputeran awan moden. Hari ini, AWS melayani startup, PKS, perusahaan besar, agensi kerajaan, pembangun, syarikat perisian, dan industri terkawal seperti kewangan, kesihatan, dan telekomunikasi. Dalam kuliah ini, kita akan menggunakan Business Model Canvas atau BMC untuk melihat bagaimana AWS mencipta, menyampaikan, dan menangkap nilai. BMC mempunyai 9 blok utama: segmen pelanggan, cadangan nilai, saluran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, sumber utama, aktiviti utama, rakan kongsi utama, dan struktur kos. Selepas itu, kita akan menggunakan Value Proposition Canvas atau VPC untuk melihat keperluan pelanggan dengan lebih mendalam. VPC membantu kita memahami pekerjaan, masalah, dan keuntungan pelanggan, serta bagaimana AWS menjawabnya melalui produk, perkhidmatan, pengurang masalah, dan membina keuntungan. Secara mudah, BMC menjawab bagaimana AWS berfungsi sebagai model perniagaan. VPC pula menjawab mengapa pelanggan terus menggunakan dan mengembangkan penggunaan AWS. Sepanjang analisis ini, ingat satu perkara utama. AWS kuat kerana ia menyelesaikan masalah perniagaan yang sebenar. Organisasi memerlukan infrastruktur digital moden, tetapi mereka tidak mahu menanggung kos, kelewatan, dan kerumitan membina semuanya sendiri. AWS menukar masalah ini menjadi model perniagaan yang boleh diskalakan. Itulah asas model perniagaan AWS. Bahagian 2, Analisis BMC, bahagian pelanggan AWS. Dalam bahagian ini, kita akan melihat sisi pelanggan dalam BMC AWS. Fokusnya ialah segmen pelanggan, cadangan nilai, saluran, dan hubungan pelanggan. Kita mulakan dengan segmen pelanggan. AWS mempunyai asas pelanggan yang sangat luas. Pelanggannya termasuk startup, PKS, perusahaan besar, agensi sektor awam,
pembangun, industri terkawal, syarikat digital natif dan rakan teknologi. Startup menggunakan AWS kerana mereka memerlukan kelajuan dan fleksibiliti. Mereka boleh membina produk tanpa membeli pelayan atau menyediakan pusat data. Ini mengurangkan kos permulaan dan membolehkan mereka menguji permintaan pasaran dengan cepat. PKS menggunakan AWS kerana mereka mahu teknologi bertaraf perusahaan tanpa pasukan infrastruktur IT yang besar. Mereka boleh menjalankan laman web, aplikasi perniagaan, pangkalan data, sandaran dan analitik di AWS. Perusahaan besar pula menggunakan AWS untuk migrasi awan, pemodenan aplikasi, platform data, pemulihan bencana, keselamatan siber dan operasi digital global. Contohnya, bank boleh menggunakan AWS untuk daya tahan dan analitik. Peruncit pula boleh menggunakan AWS untuk jualan dalam talian dan lonjakan trafik bermusim. Pembangun dan pasukan kejuruteraan juga penting. AWS menyediakan API, alat otomasi, perkhidmatan terurus dan persekitaran pembangunan. Ini mengurangkan kerja infrastruktur manual dan membolehkan mereka memberi tumpuan kepada aplikasi. Sekarang kita beralih kepada cadangan nilai. Cadangan nilai utama AWS ialah menyediakan infrastruktur teknologi yang selamat, boleh diskalakan, boleh dipercayai, dan fleksibel tanpa pelanggan perlu memiliki pusat data fizikal sendiri. Nilai pertama ialah scalability. Pelanggan boleh meningkatkan atau mengurangkan sumber berdasarkan permintaan. Contohnya, syarikat e-dagang boleh meningkatkan kapasiti semasa kempen jualan besar dan mengurangkannya selepas kempen tamat. Nilai kedua ialah flexibility cost. Pelanggan tidak perlu membuat pelaburan modal besar pada awalnya. Mereka membayar berdasarkan penggunaan sebenar. Nilai ketiga ialah kelajuan ke pasaran. AWS membolehkan pasukan menyediakan infrastruktur dalam beberapa minit. Ini membantu syarikat melancarkan produk dan menguji idea dengan lebih pantas. Nilai keempat ialah capaian global. AWS mempunyai infrastruktur awan global yang membolehkan pelanggan melaksanakan aplikasi lebih dekat dengan pengguna. Ini meningkatkan prestasi dan ketersediaan. Nilai kelima ialah keselamatan dan pematuhan. AWS menyediakan alat untuk identiti, penyulitan, log, pemantauan, pengesanan ancaman, tadbir urus dan sokongan pematuhan. Ini penting untuk industri terkawal. Seterusnya, kita lihat saluran. AWS mencapai pelanggan melalui laman web dan platform digitalnya. Pelanggan boleh mencipta akaun, meneroka perkhidmatan, membaca dokumentasi, melaksanakan sumber dan mengurus bil secara kendiri. Untuk pelanggan perusahaan, AWS menggunakan jualan langsung dan pengurusan akaun. Organisasi besar biasanya memerlukan sokongan daripada pengurus akaun, solution architect dan pakar teknikal kerana penggunaan awan melibatkan migrasi, keselamatan, tadbir urus dan pematuhan. AWS juga menggunakan AWS Partner Network. Rakan perunding, penyedia perkhidmatan terurus, integrator sistem, rakan latihan dan vendor perisian membantu pelanggan menerima AWS dengan lebih mudah. Akhirnya, AWS membina hubungan pelanggan melalui perkhidmatan kendiri, pasukan akaun perusahaan, sokongan teknikal, latihan, pensijilan, komuniti pengguna, acara dan dokumentasi. Poin strategiknya mudah. AWS bukan sahaja mendapatkan pelanggan. AWS mengembangkan pelanggan dari masa ke masa. Pelanggan mungkin bermula dengan storan atau komput, kemudian menggunakan pangkalan data, analitik, AI, keselamatan siber, dan penyelesaian marketplace. Sebab itu hubungan pelanggan sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Dalam bahagian ini, kita akan melihat sisi operasi dan kewangan dalam BMC AWS. Fokusnya ialah aliran pendapatan, sumber utama, aktiviti utama, rakan kongsi utama, dan struktur kos. Kita mulakan dengan aliran pendapatan. AWS menjana pendapatan terutamanya melalui yuran perkhidmatan awan berasaskan penggunaan. Pelanggan membayar sumber awan yang mereka gunakan, seperti komput, storan, pangkalan data,
rangkaian, analitik, keselamatan siber, dan perkhidmatan pembangun. Model pay-as-you-go ialah teras kepada AWS. Pelanggan dikenakan charge berdasarkan penggunaan sebenar, seperti jam compute, jumlah storan, kapasiti pangkalan data, bilangan permintaan, dan pemindahan data. AWS juga memperoleh pendapatan daripada komitmen jangka panjang seperti reserve instances, savings plans, kontrak perusahaan, dan perjanjian penggunaan komiten. Ini memberikan pelanggan harga lebih rendah dan memberikan AWS pendapatan yang lebih boleh diramal. Selain itu, AWS menjana pendapatan melalui pelan sokongan dan AWS Marketplace. Pelanggan perusahaan boleh membayar untuk sokongan premium. Melalui AWS Marketplace pula, pelanggan boleh membeli perisian pihak ketiga, alat keselamatan, platform data dan aplikasi perniagaan. Poin pentingnya ialah pendapatan AWS berkembang bersama penggunaan pelanggan. Semakin banyak beban kerja, data dan perkhidmatan lanjutan digunakan, semakin besar nilai yang ditangkap oleh AWS. Sekarang kita beralih kepada sumber utama. Sumber paling penting bagi AWS ialah infrastruktur awan globalnya. Ini merangkumi pusat data, pelayan, storan, rangkaian, availability zones, rantau, dan edge locations. Sumber kedua ialah platform perkhidmatan awan AWS. AWS mempunyai portfolio yang luas merentas compute, storan, pangkalan data, keselamatan, analitik, pembelajaran mesin, dan pembangunan aplikasi. Keluasan ini menjadikan AWS sukar digantikan. Sumber ketiga ialah bakat manusia. AWS bergantung kepada jurutera awan, pembangun perisian, pakar keselamatan siber, jurutera pusat data, solution architect, pasukan jualan, dan profesional sokongan. Sumber keempat ialah reputasi jenama dan kepercayaan pelanggan. Pelanggan meletakkan beban kerja kritikal dan data sensitif di AWS. Jadi, keselamatan, kebolehpercayaan, dan kestabilan platform sangat penting. Seterusnya ialah aktiviti utama. AWS perlu mengendalikan infrastruktur awan global dengan boleh dipercayai. Ini termasuk pengurusan pusat data, pelayan, rangkaian, storan, pemantauan, prestasi, dan daya tahan. AWS juga perlu terus membangunkan dan menambah baik perkhidmatan. Pasaran awan bergerak pantas. Sebab itu, AWS perlu berinovasi dalam bidang seperti pangkalan data, keselamatan, analitik, serverless computing, dan alat pembangun. Keselamatan dan pematuhan juga merupakan aktiviti teras. AWS perlu melindungi infrastrukturnya dan menyediakan alat kepada pelanggan untuk melindungi beban kerja mereka, terutama bagi sektor terkawal. Sekarang kita lihat rakan kongsi utama. AWS bergantung kepada ekosistem rakan kongsi yang luas. Rakan perunding membantu strategi awan. Integrator sistem menyokong migrasi. Penyedia perkhidmatan terurus membantu operasi selepas migrasi. Vendor perisian membina produk yang berjalan di AWS. Rakan perkakasan, semikonduktor, telekomunikasi, dan sambungan pula menyokong asas fizikal serta rangkaian. Akhir sekali, AWS mempunyai struktur kos yang intensif modal. Kos utamanya termasuk pusat data, pelayan, perkakasan, rangkaian, tenaga, penyejukan, kejuruteraan, keselamatan, pematuhan, jualan, pemasaran, sokongan pelanggan, dan program rakan kongsi. Kelebihan strategiknya ialah ekonomi skala. Apabila penggunaan AWS meningkat, AWS boleh menyebarkan kos tetap infrastruktur dan pembangunan kepada asas pelanggan yang lebih besar. Ini menyukarkan penyedia awan yang lebih kecil untuk menandingi skala dan keluasan perkhidmatan AWS. Dalam bahagian ini, kita akan menganalisis AWS menggunakan Value Proposition Canvas atau VPC. VPC menerangkan mengapa pelanggan melihat AWS sebagai bernilai dan mengapa mereka terus menggunakan AWS. VPC mempunyai dua bahagian. Bahagian pertama ialah profil pelanggan, iaitu pekerjaan, masalah atau kesakitan, dan keuntungan.
Bahagian kedua ialah peta nilai, iaitu produk dan perkhidmatan, mengurang kesakitan atau masalah, dan pencipta keuntungan. Pelanggan AWS mahu membina dan melancarkan produk digital dengan lebih pantas. Mereka mahu mencipta aplikasi, menguji idea, melaksanakan sistem, dan melayani pengguna tanpa menunggu perolehan perkakasan yang panjang. Mereka juga mahu menskalakan sumber teknologi berdasarkan permintaan sebenar. Contohnya, platform penstreaman memerlukan kapasiti tambahan semasa acara besar. Syarikat e-dagang pula memerlukan sumber tambahan semasa kempen promosi. AWS membantu mereka mengurus perubahan ini tanpa memiliki infrastruktur berlebihan secara kekal. Pelanggan juga mahu mengurangkan kerumitan mengurus pelayan, storan, pangkalan data, rangkaian, sandaran, pemantauan dan keselamatan. Mereka mahu memberi lebih tumpuan kepada aplikasi, produk dan hasil perniagaan. Pekerjaan penting lain ialah pemodenan. Banyak perusahaan mahu bergerak daripada legacy kepada seni bina cloud native yang lebih fleksibel, termasuk migrasi, serverless computing, pemodenan data, dan integrasi awan hibrid. Masalah atau kesakitan pertama ialah kos infrastruktur awal yang tinggi. Tradisional memerlukan perbelanjaan besar sebelum nilai perniagaan dapat dibuktikan. Masalah atau kesakitan kedua ialah pelaksanaan yang perlahan. Perolehan, kelulusan, setup, konfigurasi, dan ujian boleh mengambil masa yang lama. Ini melambatkan pelancaran produk. Masalah atau kesakitan ketiga ialah ketidakpastian kos awan. Pelanggan mungkin bimbang tentang bil tidak dijangka, sumber tidak digunakan, caj pemindahan data, dan struktur harga yang kompleks. Masalah atau kesakitan keempat ialah kekurangan kemahiran awan. Penerimaan awan memerlukan pengetahuan tentang seni bina, keselamatan, automasi, rangkaian, pengurusan kos, DevOps, dan tadbir urus. Masalah atau kesakitan kelima ialah kebimbangan keselamatan dan pematuhan. Ini penting untuk bank, sektor kesihatan, kerajaan, telekomunikasi, dan operator infrastruktur kritikal. Pelanggan mahu masa ke pasaran yang lebih pantas, kos yang lebih fleksibel, sistem yang boleh dipercayai, keselamatan lebih kukuh, capaian global, dan akses kepada teknologi lanjutan. Mereka mahu pasukan menghabiskan kurang masa pada kerja manual dan lebih banyak masa pada hasil bernilai tinggi. AWS menjawab keperluan ini melalui peta nilainya. AWS menawarkan compute, storan, pangkalan data, rangkaian, keselamatan, analitik, pembelajaran mesin, alat pembangun, sokongan, latihan, pensijilan, dan penyelesaian rakan kongsi. Perkhidmatan ini bertindak sebagai pengurang kesakitan atau masalah. AWS mengurangkan pelaburan awal melalui sumber awan atas permintaan. AWS mengurangkan kelewatan deployment melalui penyediaan infrastruktur yang pantas. AWS juga mengurangkan masalah scalability kerana sumber boleh ditambah atau dikurangkan mengikut permintaan. AWS turut mengurangkan beban operasi melalui perkhidmatan terurus seperti pangkalan data terurus, serverless computing, auto-scaling, pemantauan, sandaran, dan perkhidmatan platform. AWS mencipta keuntungan dengan membantu pelanggan berinovasi lebih pantas, menskalakan operasi secara global, meningkatkan produktiviti pembangun, mengakses teknologi lanjutan, dan membina sistem yang lebih berdaya tahan. Kesimpulannya, kesesuaian antara profil pelanggan AWS dan peta nilainya sangat kuat. Pelanggan memerlukan kelajuan, fleksibiliti, skala, daya tahan, keselamatan, inovasi, dan capaian global. AWS menyampaikan hasil ini melalui perkhidmatan awan, infrastruktur global, sokongan rakan kongsi, dan keupayaan keselamatan bertaraf perusahaan. Sekarang kita buat kesimpulan analisis BMC dan VPC AWS. Model perniagaan AWS kuat kerana ia menggabungkan infrastruktur global, liputan perkhidmatan yang luas, keupayaan teknikal yang mendalam, kepercayaan pelanggan, ekosistem rakan kongsi, dan pendapatan berulang berasaskan penggunaan. AWS menyelesaikan masalah perniagaan yang asas. Organisasi memerlukan infrastruktur digital moden,
tetapi mereka tidak mahu menanggung kos, kelewatan dan kerumitan membina semuanya sendiri. AWS menukar infrastruktur menjadi perkhidmatan atas permintaan yang boleh diakses, diskalakan dan dibayar berdasarkan penggunaan. Daripada perspektif BMC, AWS mencipta nilai melalui pelanggan yang jelas, cadangan nilai yang kuat, saluran yang luas dan hubungan pelanggan yang berterusan. AWS melayani startup, PKS, perusahaan, pembangun, kerajaan, industri terkawal dan syarikat digital native. AWS mencapai mereka melalui platform kendiri, jualan perusahaan, rangkaian rakan kongsi, AWS Marketplace, dokumentasi, acara dan latihan. AWS menangkap nilai melalui pendapatan berasaskan penggunaan, komitmen jangka panjang, pelan sokongan, transaksi marketplace dan pengembangan akaun. Model ini disokong oleh infrastruktur global, bakat kejuruteraan, keselamatan, rakan kongsi dan ekonomi skala. Daripada perspektif VPC, AWS berjaya kerana perkhidmatannya sepadan dengan pekerjaan, masalah atau kesakitan dan keuntungan pelanggan. Pelanggan mahu deployment lebih pantas, kos permulaan lebih rendah, scalability lebih baik, keselamatan lebih kukuh, daya tahan lebih tinggi, akses kepada teknologi lanjutan dan sokongan transformasi digital. AWS menjawab keperluan ini melalui pengkomputeran awan, storan, pangkalan data, analitik, AI, keselamatan siber, perkhidmatan terurus, sokongan, latihan dan penyelesaian rakan kongsi. Inilah hubungan penting antara BMC dan VPC. BMC menerangkan bagaimana AWS berfungsi sebagai perniagaan. VPC menerangkan mengapa pelanggan terus memilih dan mengembangkan penggunaan AWS. AWS juga mendapat manfaat daripada kos pertukaran. Apabila pelanggan membina aplikasi, menyimpan data, melatih pasukan, mengkonfigurasi keselamatan dan mengintegrasikan operasi di AWS, berpindah kepada penyedia lain menjadi sukar dan mahal. Ini membantu mengekalkan pelanggan dan mengukuhkan pendapatan jangka panjang. Namun, AWS tetap berdepan cabaran strategik. Persaingan daripada Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud dan penyedia awan serantau semakin kuat. Perusahaan besar juga mungkin memilih strategi multi-cloud untuk mengurangkan kebergantungan kepada AWS. Selain itu, pelanggan boleh bimbang tentang kerumitan harga, bil tidak dijangka, caj pemindahan data dan sumber yang tidak digunakan. AWS juga perlu menangani cabaran kemahiran awan, kerana platform ini berkuasa tetapi boleh menjadi kompleks untuk organisasi yang kurang matang dari segi teknologi. Cabaran peraturan juga semakin penting. Kedaulatan data, keselamatan siber, daya tahan, dan keperluan infrastruktur kritikal menjadi isu utama, khususnya untuk kerajaan dan industri terkawal. Walaupun begitu, AWS kekal kuat secara strategik. Pengkomputeran awan kini berada di tengah-tengah transformasi digital, penerimaan AI, pemodenan keselamatan siber, analitik data, dan pembaharuan teknologi perusahaan. Pengajaran utama daripada AWS ialah ini. AWS bukan sekadar menjual pelayan, storan atau pangkalan data. AWS menjual kelajuan, fleksibiliti, daya tahan, kapasiti inovasi, dan potensi pertumbuhan digital. Untuk pelanggan, AWS mengurangkan halangan membina sistem moden. Untuk Amazon, AWS mencipta enjin pendapatan berulang dengan potensi pengembangan jangka panjang yang kuat.